Untuk video kali ini, aku bersama kawan aku, Amin dan Tekom berpengalaman luas dan hebat. Aku akan bawa korang meneraka muara Tuk Bali yang dikatakan pot ikan grade A. Jom ikuti misi kami mencari ikan yang besar-besar, bos. Oh ni kau ni besar. Kecil. Besar. Mula. Lai sang gila. Buka jam. Sang gila. Kuih-kuih ke apa sih? Ni nasi sini lalu? Ada ke? Ada. Dah ikan layar dah? Layar dah. Nak setengah kilo. Udah nak ke? Hidup lagi. Cik, nasi dua? Tiga? Tiga lagi. Ni mu mai pagi kat ni lalu hujung ni aku dah hujung ni. Jom. Dia apa dia? Ada tiga. Ada besar ke? 300 gram. So kita sapa dah kawasan JT untuk kita pergi ngai. Okey, tu tempat dia. Book Poli. Tahu dah? Nak pergi pakai jaket checkpoint pertama kita adalah ni. Kita test dulu di Boya ada. Dah je dah buat cek ni. Jauh. Oh, setau kita. Tunggu. Pergilah. Canggih kawan yang. Gue ya. Sampai. Full strike sampai. Oh ni kau ni besar. Kecil. Besar kau. Oh iya kita. Allahu Akbar. Besar boleh kita bos. Kilo. Tapi okey lah mu boleh besar. Satu pencapaian bagus. Cak puak. Ni Mak Amin memang tekung kalau bak mancing macam baca Quran. Apollo. Sak Apollo api. Kamera. Ni kamera merah. Kepak seterusnya. Kilo. Ya. Jabatan Laut Malaysia. Mai cek lain. Isa-isa kena gini. Nak tarik.
Tak dengar. Deras sikit. Ha? Ha? Dia tak kepak seterusnya. Tak bawa mat lah. Tak bawa mat. Tak bawa mat aja. So kita nak pergi pok kapu depan ni sikit lagi. Dekat batu ni. Batu. So kita tengok macam mana kita punya ikan, banyak mana boleh ikan kapu. Kita sampai dah pok kapu kita. Yang ni. Nasi ni kuah. Kita kat test sini. Ada kodok barang. Let's go. Ambil barang kita dulu. Ayuh. Udah kita segar-segar. Boleh sama-sama aku jam. Boleh lah. Ketan dah. Wow. Kapu Gila 2 tahun aku beli ngai ni. Baru boleh ke apa seumur hidup. Ini ada barang guys. Ada pula. Buat seterak kata maaf. Keko ni yang kedua. Boleh lah buat geli-geli. Sao? Bagi. Hah? Buk nelayan kita sudah masuk. Sudah habis trip seminggu di patah Gulf of Thailand. Mana? Ada barang? Ikan dia. Kembali dia ni. Allah baby kerapu. Okay, kita dah release ikan kecil ni. Ikan kecil kita tak ambil. BSB. Boat nak masuk dekat 3SB. Room pertama. Apa? Makan gede ada? Kuih Tradisional. Angkas. Maaf. Manis terat. Boleh. Wow! Kapu bau. Oh, mati kata besar pun. Di bawah kapu panggil. Tadi anak dia anak bini. Aku besar dah ni. Boleh lah. Ini kena dia. Jaket tu naik ke atas. Mana atas? Tu ambil atas. Bot padu kita. Dah beransur ke belakang lagi parking. Oh, Pak boleh panggil kat tebuk je. Tak ada lagi pukul 12 ada lagi mari tu kepala. Ya. Duk mai kapu batu. Nasi tu. Apa kedu walek tu orang masuk. Alhamdulillah kita sapa dah. Dekat pok jati kita ni hasil kita. Alhamdulillah okey dah. Hasil tangkapan kita bersama Pok Lee boat dia. Mantap boat dia. Nanti kita share nama tadi. Okey, camping tak. Oh. Tu dia tu. Oh, pergi kat ni. Kiki tak ditunjuk lagi lah. Kita tunjuk ni lah. Oh, jenis spesies-spesies rare ni. Oh, ikan kering Apollo pun ada juga. Tak kan. Ni ikan hasil Apollo kita. Boleh lah. Kekong ikan apa dia lagi tu. Trik mancing kita bersama Boat Pok Lee di Tok Bali. So alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, tak ada kecelakaan apa-apa. Cuma ikan tu lah, alhamdulillah lah, walaupun ikan tak besar tapi ni dikira panggil trik-trik santai healing bersama Mak Amin, iaitu channel CEO ZMP TV. So saya pergi dengan dia untuk trik kali ni. So jangan lupa follow dan subscribe saya punya channel. Akan ada menyusul nanti lagi punya video-video yang menarik di terutamanya di Afrika. Assalamualaikum.